Okey, kita sambung lagi part 3, iaitu kesamaan manusia narsis dan iblis. Sebelum tu kalau korang belum follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Yang pertama ialah triangulation, iaitu mengadu domba untuk pecah dan perintah. Iblis ni bukan hanya mengadu domba Adam tau, secara berasingan, tapi cuba untuk wujudkan kepercayaan antara manusia dan Tuhan. Narsis tu, orang narsis ni, dia suka mengadu domba, cipta konflik antara orang lain supaya adanya bergantung pada dia, bukan dia bergantung pada Allah. Dia nak larikan diri kita kepada Allah. Yang kedua ialah projection, menuduh orang lain atas dosa diri sendiri. Iblis ni, dia tuduh Tuhan tau, Allah sebab kejatuhan dia. Dia tak salahkan diri dia sendiri. Bukan atas kesombongan dia yang sombong, tapi dia salahkan Tuhan, dia salahkan Allah. Manusia narsis pun sama. Mereka kalau salah, dia orang tak salahkan diri sendiri, dia akan salahkan orang lain. Dia orang akan buat projection, dia orang suka buat drama, padahal dia orang sendiri yang cipta masalah. Yang ketiga ialah blame shifting. Sentiasa nak salahkan orang lain. Iblis tak pernah kata aku salah. Dia salahkan Adam, salahkan Allah, salahkan Hawa. Begitu juga dengan narsis. Walaupun mereka jelas menyakiti orang lain, mereka akan buat semua orang rasa bersalah. Contohnya macam ni lah kan. Dia dah mengaku dia bersalah, tapi dia akan salahkan orang lain. Oh, aku memang betul salah, tapi korang pun sama. Korang pun patutnya lagi teruk. Korang yang patutnya sedarkan aku. Korang pun lambat, korang pun lembab, slow. Patutnya korang lah. So macam tu nampak namanya blame shifting. Dah mengaku salah, itu dia blame shifting pada orang lain. Okey, bila korang kenal corak pattern ni, iaitu triangulation, projection and blame shifting ni, itu adalah kata karakteristik orang-orang narsis. Pilihlah supaya kita tak terperangkap dengan manipulasi diorang yang memusnahkan. Jaga diri.